tutup macam ni. Lady. Ya, Kenapa Muhammad? Nana. Oh, Nana. Nana FK kan ni? Kenapa, Pak? Tak. Tapi kaya dengan Mia ke? Kenapa pula tak sayang Daddy? Kenapa? Aduh. Mami tak sayang diri dah. Tak, nak tengok. Rupanya dijemput Dari diri pun. Kan tadi Daddy cakap adik mengambil accident. Faham lah, sabar lanjak. Adik presiden bukan dia. Kau family dia kan? Putak kepala Daddy yang ni masuk belakang. Dah tua-tua jadi bengak sangat dia dah. Aduh. Kau ni kenapa ikut? Sorry Rana kalau kasar. Tengah sedap-sedap nyanyi tiba-tiba Bintang beri. anjak Boboy. Welcome. Selamat datang yang mana baru masuk. Selamat datang dan terima kasih. Minta duit raya sikit. Bob. Ada dia duduk macam tu lah, Bob. Nampak ni. Nampak monyet. Apa namanya? Aku mau tutup. Hari tu nampak juga. Kalau yang ni? Losak. Tak boleh. Ni nampak. Astaghfirullahaladzim. Buta mata aku. Tak boleh duduk dalam tu. So guys, sila komen and share untuk review. Kalau okey losak. Dah ramai. Tak payah. Welcome Sunflower. Selamat datang. Terima kasih kerana hadir. Welcome Safia. Safia ni bukan jenama kurma. Safia. Tak ada. B tengok depan tadi tiba-tiba ada request. Terus. Welcome Echa. Selamat datang. Terima kasih kerana hadir. Raya sikit. Masuk ni jangan minta duit raya. Tak boleh. Dah lah kawan ni baru. Tak boleh terkejut ada request. Wow, apa yang wow? Wow. Wadak. Tekan je lah. Tekan je lah pada. Kau pun bayar? Tak habis dikepang. Kalau perempuan lain tak boleh. Ya tu. Betul. Macam sejuk pula lama-lama. Aduh, ikan happy asyik pula ni. Lelong, dibeli, mula, RM2. Boleh Nana. Bagi address je. Tapi tak tahu lagi jadi ke tak. Sebab takut ni kejam aku. Bila nak buat? Kau cuti hari Sabtu. Tolong. Adolah nak kencing. Thailand kejar. Thailand kahwin. Kita ni Adik ada jumpa tanda tak di kat mana? kita masuk TikTok masuk. Kita baju raya. Tolong Adolah nak terkencing. Siapa yang gelap pakaian tu? Okey. Mana? Jadi mana? Ini bukan nak kencing dah naik tuban ni. Tolong. Dah, ambil nafas dalam-dalam. Kau tak buat lawak. Aduh, penat lah. Hari-hari nak gelak. Aku penat lah.
Astagfirullahaladzim. Istighfar. Allahumma balikkan fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bukan. Okey, jap. Istighfar. Nawaitu sama Kadin. Ada ifadul balik. Mengucap. Allahumma balikkan fi ma razaqtana. Ya Tuhan, tak melanak dah bini Wah ni. Mana hospital? Hospital tutup. Raya. Tutup. Alamak. Bini Wah dah terkencing. Bodoh. Bongok lah ni dia. Alah kemput balut. Aduh, senggugut. Alah. Masalah dia. Bukan bini kau je terkencing ni. Kalau bidan ni setengah bidan dia kencing je tau. Aduh. Peluk wah buncit penak weh. Lengoh weh. Marah kau. Pelan ubat gegak terlebih tu. Weh, macam berkelorok weh. Dah. Bertenang. Bawa bertendang. Jangan fokus. Bertendang. Ika lagi Lena, lagi malam Lena mengigau pula terkencing. Aduh, tadi dah terkencing dah semua ni. Ada je. Istighfar. Awang membalikkan fi ma razaqtana. Macam mana aku duduk satu rumah dengan dia yang macam ni. Gila betul lah. Nek aku. Okey, dah okey dah. Menangis pula. Ini betul. Gelak sampai menangis. Duduk masuk tetelan ubat gegak ni. Siapa tu yang masuk tu kau bagi donat? Siapa? Siapa ni? Gun Yong Chon Yon Yang Meon Aeon. Penatlah ya Allah. Marop buka. Terkejut budak tu masuk. Marop buka. Welcome. Biasa beramai masuk open room. Dia open room. Welcome to the lebum-lebum. Cakap tu pun kelakar ke? Oi, jadi model. Sunflower. Ui, rambut dia. Limited edition. Nak ke? Tak. Safia, dah malam ni kenapa pakai spek mata? Tanya orang. Diri sendiri bersama. Tak tahu tadi buat apa pakai. Bengkok. Dah malam dah ni. Dah malam. Dah. Semua orang. Okey. Kita jangan bawa lawak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Okey, jangan. Surat bunyi dia. Dah. Jangan buat lawak. Istighfar. Allahumma balikana fima razaqtana.
David tu bukan ni David tu macam nak seru hantu keluar tu. Itu kelakar. Dino kena senyap. Bukan ayat mata je, ayat liok. Lepas tu kencing. Aku penat lah. Dah. Dah malam ni. Nak kedua dah. Siap. Oh, Aku terlupa. Istighfar macam mana? dah. Pukul 2. Gila ke? Okay. Dah pukul 2 dah. Esok kita nak pergi Semai Raya weh. Hampir kita. Dah. Sekejap ambil nyamuk. Selamat Hari Raya, Penat dah. Mami. Apa penat nak? Minta maaf, minta ampun, minta maaf kalau ada buat salah dengan Mami. Kosong. Ha? Siapa tu? Kau banyak salah kau. Mana ada? Anak yang paling Mana nakal. ada? Tidak le. Saya baik le. Dia tak tahu apa yang nakal ha. Mami nak duit ayah? Ya, kepala ada ni. Kau tak daddy kau. Jadi tekut. Sama-sama kita cari baju baru. So tahu kan macam mana David kedekut. Macam tu lah David kedekut. Oh, dia ada ke? Ada. Mana daddy? Tak tahu dekat mana tapi dia ada. Ni sorok tu. Mana tu? Abang duduk kat belakang ni apa? Jual tiket ke apa ni? Apa ni? Dia pergi dia. Siapa dah hilang lah tu? Orang hari raya makan ketupat. Makan minum wine. Itu bukan air wine ni. Itu air itulah air sirap. Moden ni ya. Oh tak. Saya walaupun moden pun saya tak minum wine. Saya Itu bukan wine. Air minum sirap. saya sebut je. Minum apa? Dia ni Baby. lagu apa? Sedap lah suara Mana abang. laki saya, Lama. baby? I can see you. Hantar abang. Mana dia budak tu? Papa. Tak tu. Papa pula bisuin apa, Papa? Dia makan. Dapat ketupat. Faham? Tapi makan benda lain. Mana? Umur Nana banyak ketupat, Pak. Kau tak ada Lemang pun ketupat. ada. Lemang pun Lemang ada saya tak 2. jumpa. Lemang saya tak jumpa. Esok ke tempat kerja baru ni. Dia nak Sebab nyari saya. dia buat apa dalam bar? Macam ni ni. Tak tu. Macam ni bukan hitam lah. Dia macam full black pun. Dah pukul 2 Biar. dah off B. Manja punya kepala ni nak meletup dah ni. Baby. Cerubat. Buat kena buka bang. Sebab dia nak lenong. Nak off dulu, Pak. Okey. Kepala ni sakit. Udah ini udah mau meletup.
bye-bye. Pen. Good night. Pen. Hmm. Off juga. Dah mengantuk betul. Selamat Hari Raya papaku. Tak apa lah David. Aku dah bawa motor misi umput ni. Jadi elok besok. Bunyi je. Nanti Nana claim duit raya. Mana mak? Okey. Mana mak? Oh tu mak. Jom, David, jom. Duduk dulu David. Okey. Mak. Aku tangan dah kebal bawa misi umput ni. No, Okey, ambil boleh, misi boleh. umput buat apa? Kita nampak orang ni. Kira pergi kat depan ni. Mesti ni joget. Tolong joget. Selamat Hari Raya. Mari berjoget, cik adik dan cik abang. Jangan malu, jangan segan. Akhirnya boleh masuk. Mantap. Mari berjoget. Dah belum? Mami. Okey, gerak dulu. Okey, Assalamualaikum. Salam. Siapa yang bagi salam? Sama. Hello, saya nak Pen. join joget. Saya nak join joget. Hello, saya nak join joget. Apa? Sini. Janganlah ajak saya. Tolonglah. Janganlah. Hello, tolong lagi. Hello? Ni masuk ni. Andri. Ni masuk. Masuk ni. Okey. Terima kasih. Dulu. Debbie ni macam-macam Kakak. aku rasa kan. Kakak tidur ke kakak? Kakak sunflower. Kakak tidur ke? Selamat Raya nak mami. Selamat Hari Raya Mami. Kutip duit raya banyak-banyak nanti bagi mami. Okey? Mami pun tak kasih No. Nana. Oh tak apa. Nanti Nana besar nanti mami bagi. Dah cukup besar dah Mi. Nak besar macam mana lagi tak tahulah. Dia boleh kahwin lah. Tunggu Nana umur 60. Kepala otak kau. Bye Kak. Bye. Nana tak tahulah macam mana akak boleh tahan perangai dia yang gila ni. Apa-apa pula Tak akak takut akak tahulah, semput awal ni. Betul lah. 24 jam gelak no. Jangan nak semput sikit awal ni. risau kiok. Tahu tak Bye apa. Kak. Rumput Raya. jiwa lagi kanan pindah. Jangan macam tu risau. Risau. Nah, bye-bye. Bye-bye. Jom Bi. Kakak. Oh, kakak. Kak. Bye semua. Assalamualaikum. Setelah diperkenankan. Nana. Duli Maha Mulia Ya. Baginda Ahmad Shah. Nana. Laya pada hari Selasa. Ya, No. Papa. Hari Isnin esok. Esok malam kau pergi rumah dan ketupat. Tak. Sekarang awak jadi ni. Esok malam. Pengumuman anak bulan. Esok Nana tak ada Duli kat Maha rumah. Mulia Baginda Ahmad Shah. Laya Besok kedua. tak laya. Tak Tak ada kat layan. rumah. Nana tak ada kat rumah besok. Abi, jom, Nana Abi. kat kampung. Bye-bye. Apa kat mana? Bye-bye. Jom, Bi. Tidur, Bi. Balik. Kambing. Jom-jomnya. Johor apa tak Johor? Kali dekat Tidur. Oh, tidur. Oh, lu kata awak kambing tadi. Kambing tu. Apa-apa nanti Toya mak Ami. esok masuk ni. Dah ni Dah, dah belum jom, orang jom. ni. Jom kita Oh, tidur. masuk live kau. Tidur dah. Tengoklah dulu. Cek macam mana handphone besok. dah. Okey. Tak tidur dalam room malam ni. InsyaAllah Okey. tak janji. Selamat Hari Raya. Mak hari raya ibu nak tuanya teber.
Aduh, Fai. Salah Rika. Dah. Pagi dah ni, dah pagi dah. Tahun. Moh kita berlaya. Ya, jom. Max, jom Max. Kenapa Mana? Max pula? Nak honeymoon dengan Max. Tai Gila kau. lah. Arar. Ya. Au. Ram David. Cilaka lah David ni. Wah, tak boleh tu. Tak lawak tak boleh. Jap. Ni cium kan? Cium kena ada bunyi. Bukan. Aku lah dengan David ni. Daknya. Join lah cepat, Mac. Au. Bongok. Kalau au, lu kena adik macam tu. Bongok lah David. Cuba try. Lu tak nak try, cuba try. Bos sedap bunyi dia. Au. Dah. Adik. Kalau Daddy Dino, Au. Boleh sampai subuh besok tu. Menyanyi tu. Ni betul-betul lah. Okey. Au. Siapa ni? Janganlah. Tahu lah you all suka I. Au. Taklah aku duduk dengan ni. Aku rasa kalau 10 hari aku duduk dengan David, tahun depan aku ayah kat Tanjung Rambutan. Aduh, tak aku kena lari. Terah aku. Love you. Love you. Tu. Jangan jealous yang di depan. Salam. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Itulah. Lepas show pula. Nanti pagi WhatsApp Okay. Anak lain apa apa ni? Tidur tau. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Dadah. Ni tak waras. Jadi sampai besok tak Sana habis. sini tak waras. Wak Lena, saya Lena. Bilang bawa. Apa? InsyaAllah. Nanti kalau kena posting dekat Dia Selangor, cakap apa tadi? happy lah cari. Saya tidur tau malam. Kalau tidak, kalau ikutkan Okay. masa nak pergi Bye-bye. camping tu nak Dia pergi cerita awak sebab camping kat Ulu Selangor kan. Tak Tapi cerita disebabkan ada pergaduhan Betul kot. tim, Lagi. so diorang cancel. Tiga elok. Okay. Niat tu memang nak pergi terjah pun. Hai. Assalamualaikum. Tapi diorang dah cancel. Salam. Ini macam tak nak habis peluk ni. Tak apa, tak payah rush. Okay, I Diorang take the dengar. time. Dia dengar ke? Dengar kot, dekat itu. No.
Tak apa, Jijik muda je. lagi. Malam. Taram. Santau ah. Lepas hari Ada pula lagu tu. Bun rasa. Bun rasa. Saya terkejut. Bun rasa. Mulut pun tak ada stop. Saya Makan. terkejut. Janganlah Lalu kentut. saya terkejut. Lalu terkentut. Tapi Tak sekentut lah. Bun punya berat badan turun 6 kilo. Ya. Berapa kali babai ni? 6 kilo je. Sampai besok tak habis. Esok raya. Raya kedua. Raya kedua start puasa yang 6 pula. Tarang. So sahur praktis macam biasa. Susu dengan oat. Eloklah kita kat depan babai-babai. Sebab pagi nak bagi Dah turun kenapa tu? 78. Habis macam susah. Bukanlah Tapi macam ni dulu lah. kan. Tak ada lah. Bisa makan sana. Takut. Sana tu. Sahabat Sat. Kita nak cakap ni. Sahabat Sat. Jom sini. Sekejap. Tak sangat ni. Betul. Mak tembus. You tembus lagu I. Jauh sangat. Tak kena. You pegang tete I. Nah, kalau macam ni kena ada au. Dah lah yang nanti pukul berapa yang nak tidur ni gelak. Abang, jangan pandang belakang congkak, bang. Aduh. Ya. Geli. Oh, macam gitu you main tete I. Baru kali ni ada perempuan berani main tete I. Berhenti pun. Ngilu. Disambung. No. Au. Ya, aku nak tidur ni. Ya itulah tu ayam bila nak off. Tak tahu. Tidurlah. Ayam tidur lah. Habis tak tidur ke? Habis lah macam ada orang ni. Cepat. Ayam sleep tau. Okey. Assalamualaikum. Salam. Janganlah pikir tetek.
Sikit Oh no. Masuk tembus. She's gone out of my life. Was lost. Oh, jangan gitu dia main tetek wah. Dia buat dodol ni. Oh, nampak macam tak nak tidur ni. Oh, dia buat apa ni kau pedom kau. Terkangkang-kangkang. Ilah. Dah sepak. Ni okey lah ni. No. Ketiak habis ketiak. Ketiak. Dah. Suara pun dah tak ada tu. Ilah terkangkang lagi. Kangkang. Ni makan dia. Cik pengawas. Cik pergi berebut bilik air yo. Ya, tidur dulu. Sekejap lagi kan ada yang mandi. Pergi dia yang mandi ramai-ramai. Ui, tak ajak. Ada main emot. Dia tak dapat kangkang dari main emot. Dah, jom lah. Dah. Okay. Bye-bye. Ya. Lagi tidur. Okey. Dah 8 kali okey ni. Betul. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Dadah. Bye dah 16 kali ni. Bye. Bye. Let's go. Salam. Bye. 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 Balok ka na. Baka pinazapan na. Lang. Ku sangka sinar menjelma, rupanya hijab mula terbuka. Kalau tak cakap nanti dia ingat kita
Aku rasa dia punya adik aku accident tu betul-betul depan rumah member aku. So member aku tolong terus bawa pergi hospital. Dah nak raya ni. Sekarang ni bahaya tau. Sekarang ni kadang kita tak langgar orang langgar kita. Kita dah ikut dah. Apa? Pandu berhemah, pandu cemat tu kan. Pun kena sodok. Bendang. Sawah padi. No. So betul-betul depan aku. Dia macam entahlah. Alih aku. Aku tak Kau tahu? berhenti berlari. Untuk Tinggal kau. dia macam tu. Tak, Kejam. sebab belakang-belakang aku ramai lagi. So lantak kau yang naik laju. Aku banyak lagi kerja nak buat kat rumah. Tapi jalan bendang selalu sempit kan. Jalan bendang. Tak, bukan jalan bendang. Dia Jalan jalan besar besar. lah. Tapi sebab kiri Selekong. kanan dia bendang. Dia ada macam kona sikit kat situ. Tapi kat situ memang selalu kalau orang luar tak perasan kan sebab gelap kat situ. Oh, Kenapa suruh naik laju? jangan seberak Mesti kot. dia turun ke bendang tu kalau dia tala kat aku. Tak sepasal dia meninggalkan hari raya yang indah. Beraya di hospital. Habis tu, lepas tu, Bok, sian lah Bok. Bok anti moyan. Tak kenapa dia meroyan. Elok je dia. Bukan. Dia bukan meroyan dengan kau. Dia meroyan dengan anak dia tu. Dia ambil Israel tu. Siapa lagi seorang? Oh, DJ Bong. Bong kat situ. Bong. Kau kerja lagi lah. Oh bang. Bong ni bukan boleh kira ni. Tak lagi dia duduk edit. Dia duduk buat video. Bong ni siapa? Bong. Aku kenal-kenal macam tu lah. Kenal-kenal lepak. Sebab aku jumpa dia lah room Nana lah. Dalam room ni lah. Dia seorang-seorang. Aku pergi tegak kan. Dia sembang. Oh, so jadi kawan terus. Dia sembang ke? Dia bukan Sembang? typing. Tak, sembang. Dapat Bun makan lah. apa? Apa mandi? Lepas mandi, saya gaya masuk badan. Kenyang. Tak. Apa ketupat? Apik keropok Ngantuk ketupat. menari. Kalau sakit perut, berlari. Tak. Sakit perut itu pun nak kena ajar ke? Sibuk aku tanya. Alhamdulillah. Kenyang. Baju tak iron lagi. Aduh. Malas nak iron. Ironkan baju saya. Dah 20 biji. Apa tu? biji apa ni? Ketupat? Ketupat.
Siapa tidur Bunyi berengkok. Ada. Sibuk ni, remaja. Ya apa dia No, 2:30. Baru 2:30 lagi. Pukul 10 saya tidur. Pukul 10? Pukul 10. Aku kerja 12:30 boleh lah. Dan tidur tak apa. Kerja ke esok? Aku kerja Aku cuti hari Sabtu. Sebab aku nak kena cover aku kena cover Queensbay punya outlet sekali. Mampus. No. Tak ada India, tak ada bukan Islam tak ada. Masalahnya semua yang kerja Islam. Dia macam ni Kedai kerja sekarang ni lagi 2 minggu on the way tutup. So Penang side ni kedai kami ni bungkus. Dia tinggal betul kat kerja apa tak? So kerja nanti aku kerja company lain pula So lah ni bila Dapat kedai nak bila kedai nak tutup, hang tak boleh nak hire orang baru. Hang kena guna tenaga kerja yang ada. So kalau cuti, kalau depa cuti banyak hari pergi raya, habis tu let's say kata tinggal 4 orang. Seorang cuti tinggal 3 orang. Takkan 3-3 nak full, mampus. Sebab tu yang dia rotate tu. So mau tak mau akulah yang kena pergi cover. Orang lain mana ada. No. Depan belakang atas bawah kena lari. Tapi saat 2 minggu lepas tu aku bebas. Lepas tu gaji dekat macam mana? Gaji macam biasa lah. Dah gaji aku paling tinggi antara mereka. Sebab tu aku kena lompat merata. Dah lah, maksud aku tu kan cuti public. Takkan tak kira apa? Double, triple apa semua. Ada lah, dia bayar lah. Bayar tak apa, dah tak bayar. Bagi alamat aku pergi bakar mah, senang lah lalan tu. Tak payah weh. Tak payah tunggu bagi hang alamat. Aku kalau aku tak dapat, kalau aku buat kerja, dia tak bayar. Aku tahu. Macam-macam boleh buat dalam ni. Tepuh sikit lah. Tengok nanti jadi macam tu. Jadi macam apa? Memang gempa bumi teruk Gila. Aku buat kerja ni 2 kali aku duduk dalam. Apa? Orang panggil apa? Dalam apa? Dalam bilik? Dalam rumah? Dalam rumah apa? Duduk dalam belak duduk dalam lokap. Buat kerja apa? First, sebelum aku kerja yang sekarang ni, dulu aku kerja tebang pokok. Pasal tak kalau kat Penang ada geng tebang pokok baju hijau? Pasal tak? Geng pasal tak kan? Geng aku kerja tu dulu. Betul. Toki aku resist. Toki yang Cina? Toki aku Cina, dia resist. Dia pukul orang tua Indon tu. Orang tua Indon tu dia kena tebuan. Tebuan besar Aku bawa dia pergi klinik. Lepas tu dah pergi klinik, aku nak hantar dia balik, dia tak mau balik lagi. Dia kata dia nak relax pokok lagi dia boleh kerja. Betul? Lepas tu panggil dia duduk dalam lori, aku suruh dia tidur dalam lori tu. Kan dia kena injek, kena dah kena sengat. Dah kena sengat, betul hospital kan kena cucuk. Betul? Lepas tu aku suruh dia tidur dalam lori tong tu dulu. Tidur toki aku mai dia tengok kawan tu tidur, dia tarik kawan tu bagi jatuh daripada lori, dia sepak tengah belakang kawan tu. Toki muda ke? Muda tak muda pun kat 50 lah. Lepas tu aku takkan nak tengok saja dia. Memanglah dia tu Indon, tapi hang tak sepatutlah buat macam tu. Hang lah tanya dulu kan. Sebab aku duduk datang tu, aku kepala. Aku pipi, aku jet dia. Lepas tu pakat geng-geng lain pun masuk. Dia bawa lori pun masuk jet dia agak. Kami semua 9 orang. Lepas tu polis lalu ronda. Polis lalu ronda. Dia pegang semua dengan toki aku semua kali. Bawa pergi balai. Kami semua duduk dalam. Sebab dia buat report apa semua. Yalah.
Dia buat report pun semua. Lepas tu tak apa. Hari yang duk balik dalam. Dah aku duduk sehari lah. Kalau petang tu masuk, pagi esok tu, tengah hari esok tu balik lah. Sebab bini dia pergi Tapi bini nikmat dia dah lah. Nikmat pungkor hantar nak masuk duduk dalam lokat tu kena cek jubuk habis. Pundek pun malu aku. Kalau masuk kalau masuk dalam tu kan. Dia kira orang kata apa? Imagine muka tu memang dah tak ada dah. Oh, gila masuk. Aku mula-mula duduk dalam bilik tu je, bilik kurung tu lah, duduk ramai-ramai tu. Dalam bilik tu tak apa. Lepas tu depa ambil abang hampa kena duduk dalam lokak, dia tukar baju. Aku tak pakai baju kalau masa nak pakai baju tu lah, nak masuk lokak tu ya dia suruh londe selok tonggek semua. Hari tu. Pegang telok-telok. Sehari kira okey lah. Dah kalau ikutkan tu lama lah. Tapi dah panggil bini toke aku tu, dia yang main jamin dia tu bagus, bini bagus. Sebab bini faham selalunya lelaki yang toke ni, kalau lelaki ni jenis dia pun tak siasat dulu lah, dia main tembak terus lah. Lepas tu bila dah tahu benda tu, salah dia sendiri, lepas tu duduk dalih kata, I tak tahu butuh. Alah, dia buat report kata kami yang mula dulu semua. Lepas tu kami jadi salah lah sebab kami yang mula dulu kan. Alah. Lalah kali Endon tu pun dia pergi buat report. Bini dia main jamin kami. Dia pula masuk dalam 2 hari ke 3 hari lah. Laki dia masuk dalam. 3 hari kot dalam 3 hari 4 hari tu lah. Lepas tu tak apa, dah settle pun semua dah. Kami pergi buat report kat pejabat buruh pun semua lawa-lawa apa. Dia pergi buat report sekali lagi pula. Kan kami, masa tu kami duduk dekat, kami pergi office lah, pergi jumpa Amamai kat office kan. Pergi jumpa Amamai kat office, dia cari pasal kat masa tu, duduk maki kami pun, member pun tolak dia, tolak pun kan tolak apa pun, tolak macam tolak bagi jatuh je. Tolak bagi jatuh lah. Lepas tu, dah tolak bagi jatuh pun, duduk marah-marah, dia kata dia nak pergi buat report. Pergi buat report, dia pergi buat report, dia kata gigi dia patah, kena tumbuk. Oh, kira dia ni lah ni, dia cari point nak bagi hampa kena balik. Dia kata gigi dia patah, kena tumbuk. Tak apa. Dia pergi buat report semua, kami kena angkut gigi masuk dalam gigi. Kali ni lama sikit, 2 hari 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Tapi Han dapat ni ya, Han dapat body number tak? Tak dapat. Oh, Han tak dapat. Aku ada body number babi. Tapi sekali tu masuk aku terus tak mau masuk dah. Aku rasa macam betapa nikmatnya dunia kat luar. Hantar kami kes ni kami menang kan. Kami menang, kami ambil lawyer pun semua, lawyer kerajaan lah, yang lawyer free tu. Ada lawyer tu dia nak tolong kami, bawa kami menang. Lepas tu masa naik mahkamah semua kan, pejabat buruh kan mau turun sekali. Oh, okey. Betul? Lepas tu pejabat buruh tu bagi point kat kami. Dia kata hampa boleh tuntut duit gaji hampa dekat dia 10 bulan. Paling banyak 10 bulan. Lepas tu kami kata okey boleh, kami nak 10 bulan gaji. Lepas tu kan hakim cakap kat token kami pula, kata hang boleh buat rayuan lah, suruh kami kurangkan semua pun. Tapi atas diri kami kalau kami nak pergi. Kami 9 orang kan. Lepas tu dia jadi macam dia memang juh lah. Dia kata setakat 10 bulan saya boleh bayar lebih pun. Lalah kali hakim tu bagi pula cadangan lagi kat kami punya lawyer, suruh tambah lagi 10 bulan. Panggil 15 bulan. Betul? Mati tu tak ada. Bulan. Ya. 15 bulan kalau seorang basic 3K. 3 ke 4K no.
Otak lah dia. Sembilan Hakim orang tu tu. mungkin Hakim tu meluat panas dengan ayat-ayat dia. Hakim tu Hakim kata Melayu. Hakim Melayu Cina. India apa ni apa nama Sin India. tu. Tak salah aku Sin tu. Kurus-kurus lah. Nak kata kurus lah juga. Tak tahu Kurus. tak tahu lah India ke Sin tapi nampak gaya macam Sin. Oh, sebab kalau hak bahagian bekerja ni, macam kami punya kes sekarang kan, yang kes company aku sekarang ni, pakcik tu tolong juga, pakcik tu tolong akan fight untuk kami punya nasib. Sebab company aku tak mau bagi compensate. Company aku tak mau bagi compensate, company aku tak mau bayar, tak mau bagi surat yang kedai dia tutup kan. So kami tengah fight lah. Aku rasa ni juga, aku rasa orang yang sama lah. Sebab Hakim ni selalu menang kalau bab-bab pasal pekerja ni. Kalau fight dengan token tak dia selalu menang. Kami dapat seorang 15 bulan. Apa? Dia kalau masa yang kata 10 bulan tu dia ada kelonggaran dia boleh bayar 3 kali bayar gaji kami. Maksudnya 10 bulan tu 3 kali bayar lah maksudnya. Tapi dah dia cakap lebih kurang Hakim letak tu 15 bulan full. Tak ada. Tak ada berapa kali bayar. Dia bagi tarikh contoh dia kata 1 hari bulan sampai 30 hari bulan kena settle dalam masa tu. Kalau lebih denda hang kena denda lagi banyak kena. Dia mau ajak macam tu lah. Sebab selalu kan geng-geng Cina ni memang macam ni. Geng-geng Cina dia tak jaga, dia racist. Dia kalau dengan Melayu, dengan bangsa Melayu dia lagi jadi kapiak, dia lagi Yahudi. Panggil dia teruk lah. Susah nak jumpa token Cina yang akan backup bangsa-bangsa lain tau. Ada tu ada mati tapi kami 9 orang tu. Kami 9 orang tu semua basic 2,000 kat atas. Aduh. Aku pun basic 3 masa tu. Aduh lah. Tapi mau ajak lah. Tapi hang toke Cina kan. Aku toke Jepun weh. Aku tak tahu nak jadi apa ni. Ujung bulan tengok lepas kedai tutup ni tak tahu apa nasib kami. Sebab kami fight benda ni. Benda ni kan tahu tak. Aku itu pun kami pun kes kami tu bukan kalah tau. Sebab mereka main tipu. Lawyer yang toke aku punya tu mereka main duit dengan pejabat buruh. Lah, yang tu yang ni kalau dapat yang pejabat buruh punya orang yang jenis tak adil punya. Memang nasib kerja lain ni memang tak ada harapan lah. Tapi yang kami deal ni dengan apa? Nama apa pakcik tu? Haslan kot. Pakcik tu kata dia pun sembang ke. Dia kata kadang-kadang toke hampa ni kalau toke hampa ni orang berduit kan. Orang duit banyak. So dia pun heran kan tau. Dia pun boleh sogok dengan duit. So kalau hakim yang jenis mental tak kuat tu habis lah. Macam kami point kami satu lah yang kami boleh menang sebab point dia buat report palsu pasal gigi tu. Gigi tu sepatutnya macam hang pergi balai hang nak buat report gigi hang kena gigi hang patah apa semua hang kena buat surat daripada tu. Surat daripada hospital tapi hang tak boleh pakai surat swasta, hang kena pergi hospital kerajaan. Betul. Dia pakai panggil yang swasta. Swasta nampak sangat lah. Swasta tu boleh buat sebab dia berduit. Ya, sebab dia pakai swasta, sebab dia kontim dengan polis. Dia kontim dengan IO balai tu. Sebab dia pun dah kena swab dah. Sebab tu jadi macam tu. Ingat kali semua baik je. Polilo semua banyak lahan kan. Satu hakim lawyer kami tu dia minta bukti hospital punya surat apa semua dia bagi surat daripada klinik swasta.
Hospital apa tu? Hospital apa tu yang dekat apa hospital apa tu? Hospital yang nama Cina nama apa hospital apa? Apa? Logolai. Bukan. Lawai. Bukan. Lawai. Lawai lah. Dia pakai hospital tu mana boleh dia kena pakai hospital kerajaan. Lepas tu dia call yang Depa tak kira habis. Depa dah rasa depa ada duit tebal kan. Itu je dia tu. Rupanya gigi yang patah dia tunjuk tu bukannya gigi betul, gigi palsu. Gigi tu boleh cabut. Bodoh tu. Tu yang kami boleh menang. Punca dari gigi tu lah. Lepas tu ya syok kan. Dah settle pun semua masa kat mahkamah tu hukum pun semua jatuh dah. Kami bebas. Kami keluar tunggu Grab. Tunggu Grab ambil kami pun. Dia mai kami minta maaf pun semua kan. Dia nak minta kurang dia kata kita settle secara diam-diam lah. Dia nak bayar setengah je dia kata. Dia tak mampu semua. Sekong pun tak mau. Lah anda layan daripada awal anda layan Super Dajem memang jangan ambil muka kalau geng apa Type C ni hush. Ini mangkap ubi depa rasa depa apa? Depa rasa depa duk atas. Alah. Aku masa dia bayar duit tu aku rasa siapa orang kaya dia cek ni. 15 bulan bahagi tengok dengan 3,300 dapat seketui kot. Darab. 15 darab 3,300. Gila aku terkejut tengok panggil masuk. Panggil mesej. Lega aku kata. Tapi tu lah macam apa? Macam kami punya kes lo ni lah. Kami punya kes ni kan kedai kami tutup. Kami kan minta surat. Dia tak mau bagi surat. Sebab gila hang. Yang kerja ni semua full time ada komitmen. Semua komitmen 2,000 kat atas. Surat tu kalau company buat keluar, depa bukan kena bayar pun, sok-sok yang buat keluar duit. Lo ni depa tak mau bagi surat tu. Depa tak bagi surat tu. Lepas tu depa macam transfer lah. Transfer kami semua outlet jauh. Cara dia transfer tu, dia macam nak bagi hang berhenti tau, tapi dia tak suruh hang berhenti. Cara dia tu dia nak berhenti sendiri. Lepas tu lo ni kami bersepakat semua. Kami tak hantar result letter. Kira kerja sampai habis. Kalau dia bagi katalah ujung-ujung kan, lagi seminggu nak tutup kan, nak habis tempoh tutup tu, dia bagi surat transfer. Hakim tu kata kat kami, hakim yang bekerja, yang buruh tu lah, dia kata tak apa kalau dia bagi surat transfer pun, dia ada akta pula, dia tak boleh suka-suka hati bagi surat transfer tu, kita kena pidak. Dia ada akta pula. Akta dia 1 sampai berapa belah tak tahu yang company kena follow. Lepas tu lo ni atau lo ni company aku kan company besar, company Jepun. Dia pun dah rasa macam alah benda ni boleh settle pakai duit. Dia pun tak tahu. Tu lah apa hakim tu kata tak apa. Lo ni hampa relax lah. Hampa kerja sampai habis. Apa bukti evidence yang mereka duk sembang tu, screenshot semua kita simpan siap. Beda kita fight dekat court kan. Lo ni kita layan je. Tapi sampai lo tau. Bos aku duk goyang. Aku cakap tu terang lah. Pejabat buruh Pulau Pinang dekat Komtar paling tahu. Betul. Ni aku ambil seberang ni. Aku ambil seberang dekat Bagan. Aku tahu. Pakcik tu lah tolong kami. Pakcik tu dia kata banyak kes menang kan. Dia duk tolong kan. Sebab banyak toke-toke besar ni. Mereka tak tahu. Sebab mereka duk rasa mereka ada duit. Mereka boleh bayar. Mereka boleh sogok. Alah. Teruk anak sebab apa? Aku kata teruk. Satu, masa kami pergi jumpa pejabat buruh tu, kami sembang semua kata toke tak mau bayar. Sebelum kami masuk dalam kali kedua tu kan. Kami abang kata toke tak mau bayar gaji pun semua sebab masa kes yang kami duduk dalam kali pertama tu gaji lagi berapa hari je. Maksudnya kami kerja full lah. Yalah. Lepas tu dia tak mau bayar. Dia kata aku tak mau bayar kat hampa pun semua. Kalau hampa nak, dia kata kat kami, toke kata kalau hampa nak, hampa kena kerja lagi sebulan
bulan kali kedua tu baru dia bayar gaji. Ni kepala otak dia. Habis tu Ah, komitmen yang dia orang yang duk ada ni nak bagi Ah, nak bayar bagi apa? dia buat macam tu. Dia buat macam tu. Lepas tu kami pergi buatlah report. Buat report apa, lepas layan macam biasa lah. Ambil buat report apa semua. Lalu Buat syarat. yang lepas tu dia pasing lah kami dekat satu pegawai report nak masuk dalam bilik sembang kan. Ha. Yang sebentar dia kata apa kami. Tu salah hampa yang pukul dah. Dia ada hak buat macam tu. Mana ada undang-undang macam tu? Betul. Lepas tu yang best pula. Member aku tu yang seorang tu. Mok menakan dia kerja pejabat buruh SQ Putrajaya. Aha. Lepas tu dia report. Kami call terus dia. Call terus mok menakan dia cerita mana ada atau macam tu semua. Lepas tu yang pegawai tu jadi goyang-goyang jadi macam tak apa dia kata kalau macam ni ambil lawyer lawan lah dia kata. Boleh pula. Sebab tak boleh nak kono. Sebab kadang-kadang tau depa ni ingat kita orang biasa. Depa ingat kita tak tolong. Tapi bila kita jumpa tangan yang betul yang nak fight, depa koyak. Yalah sebab apa? Toke aku dah tahu dah kata kami pergi pejabat buruh. Dia lagi awal kontak depa tu sebab apa? Bos toke kami ni dia salah orang tu Cina. Terkenal lah kat situ kat dalam pulau sebab dia kan buat kerja yang majlis punya. Bahagian pokok kira dia yang pegang semua. Satu pulau tu kira satu pulau tu semua jok dia punya potong pokok. Okey. Dia pegang pegawai besar. MPSP apa ni punya apa? Di bandara tu. Penang. MPP tu. Penang punya. Dia pegang pegawai besar tu tolong dah. Oh, tapi kira hang okey lah. Hang dia tahu kata hampa pergi buruh. Kami, aku. Bos kami tak tahu kami pergi report. Sebab kami buat macam noob tau. Sebab ni depa duk ingat kami dapat gaji ni habis esok ni semua pakat cabut. Depa tak tahu tak ada. Gila yang depa duk buat ni banyak budak Penang kot. Budak Penang hang ingat budak Melayu Penang depa nak lepas yang tu tambah-tambah type C yang buat hal. Iyalah. Depa mesti fight. Aku punya atas kan DM aku orang Penang kot. Memang dah akan fight. Dia memang akan lawan benda tu. Lawan jangan bagi siang. Kalau depa bagi surat tu senang tak gaduh kacau apa. Dah depa rasa depa ni tu pun depa rasa bangga tak apa. Kami kita bukan company kecil, kita company besar. Company besar ni alah kalau setakat kes kecil macam ni boleh settle lah. Kalau you orang nak fight pun you orang takkan menang. Kes tak apa kita tengok menang ke kalah kan. At least kami buat. At least kami buat untuk dapatkan hak kita sebagai pekerja. Kalau sebab dia tak bagi surat, kalau ikutkan rule, dia kena bagi surat. Malah. Sebab kalau hang tak bagi surat, habis tu kalau kami tak dapat kerja, komitmen semua tu siapa nak tanggung? Kalau hang bagi compensate tak apa. Kalau hang bagi compensate dalam sebulan ke 2 bulan, tak masalah. Ni compensate tak mau bagi, surat tak mau bagi, kepala panas. Kena lawan lah. Macam kami tu lah. Lawan tu Memang kami fight. Kami sembang dengan pakcik tu kan. Pakcik tu kata tak apa. Lo ni kita orang Penang. Kita tak boleh tunjuk kita lemah. Kita orang Melayu kita kena fight. Tapi aku seronok sembang dengan pakcik tu. Tak apa lo ni hampa kerja tau. Hampa kerja diam-diam sudah. Hampa tak duduk raya apa. Yang ni antara kita tau. Sampai masa nanti. Mereka nak ni kita fight lah. Nanti biar mereka terbeliak. Biar mereka terkejut. Oh. Staff sini bukan biasa-biasa. Tapi aku yang paling best rasa puas hati kan. Yang lepas pada kes tu. Aku kan kepala kat situ. Aku jaga mereka. Dah kalau kepala kat situ ada 4 orang. Kami kan ada 4 team. Yang jadi gaduh tu team aku. Team aku tu kalau campur dengan tukang potong apa semua. Dengan endul apa semua. Dalam 58 orang itu lah. Termasuk aku. Ramai. Ramai. Yang bestnya kan. Bila jadi kes macam tu. Tim aku bubar terus. Yang mana duduk dalam lantai aku berhenti habis. Lepas kami menang kes tu. Lah tak mau ni lah benda dah jadi macam tu.
Berhenti habis. Lepas tu yang mana kawan-kawan lepo yang duduk dalam tim lain pakat berhenti habis. Gila dah geng depa lari keluar. Ah. Takkanlah tunggu. Dah dapat Ya. pun macam mak. Daripada 4 tim, hilang 1 tim, sampai tinggal 2 tim. Habis dah bong. Bong, hari ni kau ajak. Apa dia, Bok? Daripada 4 tim, tinggal 2 tim lah. Lepo lah. Kira apa? Tapi syok juga lah nak lawan K ni bila menang. Kau upah gila. Yalah. Sebab benda kita tak salah. Kita tak salah Yalah. memang. Orang kata apa? Kalau Tuhan tu kata kita akan menang, rezeki kita memang kita akan menang. Tapi kalau kita lawan pun kita tak menang pun, at least kita dah naik step. Kita fight untuk kita punya hak. Tapi member aku yang seorang tu member aku seorang tu dia fight lebih kau. Dia dapat lebih pun dah. Memang budak mana? Budak Penang kau? Dia budak Sungai Tani. Oh, budak Sungai Tani. Sebab masa kami pukul dia tu, dia kena tumbuk sekali. Kena kau. Oh, okey. Dia kena dekat spek mata dia kan pecah. Yang bestnya tu, yang dia fight tu, bukannya Toke aku tumbuk kena dia pun. Tapi kira ni point lah, point untuk dia. Member tumbuk member. Kira rezeki dia. Dia dapat 15k pun nak. Siapa nak bagi 15k weh. Dia fight dia dapat 15k, lepas tu dia bagi kami seorang 1,000. Okay lah. Aku tak sabar nak kenalkan balik aku punya bos ni. Bos aku duk buat sempoi. Bagi lah. Benda kita betul. Betul. Lagi 2 minggu. Lagi 2 minggu ni lah. Tapi kalau ikut hati kan. Sebab aku punya tim roastery dekat Perai. Okay, dia tu dulu company ni pernah buat hal juga. Macam ni juga. Dia tutup kedai, lepas tu dia buka brand lain. Dia tak hantar budak-budak yang ada sekarang ni pi kira macam dia buka dalam pulau. Kedai dalam pulau tu tutup. Lepas tu dia buka lagi satu kedai dalam pulau juga. Budak-budak yang ada ni, dia tak bagi kompensate. Dia transfer. Sepatutnya dia transfer dekat kedai yang baru tu. Tapi dia transfer semua luar. KL, Negeri Sembilan semua. So budak-budak tak mau lah. No choice kan. Lepas tu, yang geng roastery tu bising lah. Lepas tu bila kali ni jadi lagi sekali. Sebab yang dulu tak ada orang fight. Kan tahu? Orang duk diam. So company ni dia besar kepala. So kali ni bila jadi macam ni, memang dia suruh fight lah. Dia tahu kalau kira bagus lah. Dia tu India. Yang budak roastery ni budak India. Kira dia kata tak apa, you orang fight je. I nanti cari lawyer untuk you orang kita fight sama-sama, jangan risau kan. Sebab Toke ni memang dah kurang ajar bila buat macam ni. Iyalah. Lepas tu dia cakap kalau Toke buat perangai lagi kan, macam dia nak fight juga kan. Senang je, hari last day tu jangan masuk kerja, pergi dekat So-So, tak apa, I boleh panggil Penang Kini punya orang main buat banyak. Hampa mogok je. Biar mereka tahu yang company ni company ni bully staff. Sebab company aku besar tau. Company aku besar. Hampa pernah dengar tax scam group. Tax scam group tu kira aku punya Toke aku Fuma Killer tau. Fuma Killer buat nyamuk tu. Dia punya company. Uish. Fuma Killer tu dia punya company. Lepas tu kilang seafood Seberang Perai pun under dia juga.
Kilang plastik dekat bayan lepas pun dia sebab dia company besar tau. Dia macam big group. Tapi dia buka kafe, dia buka kilang, Yalah. dia banyak ni lah. Tapi Faham. macam ralat kan tau. Sebab benda ni sepatutnya hang boleh settle cara elok. Tapi bila hang buat macam ni, nanti nama company hampa busuk kan. Bila benda yang kecil macam ni pun selama ni hampa dah buat, staff diam. Staff tak pilih. Kali ni hampa buat, hampa silap lah. Lawan lah. Bagi kau-kau lah. Sebab memang dia pun suruh fight lah benda ni. Hampa jangan dia kira apa, pegawai tu cakap kat kami kan. Dia orang kena bersepakat, bersatu hati. Kalau jangan bagi ada seorang pun macam mengalah ke apa kan. Fight sampai habis. Dia satu lah. Benda kalau hang nak naik mahkamah, nak cerita biar benda tu cerita yang sama. Betul. Sebab dia kata apa? Point banyak ada yang company salah. Point banyak yang orang kata apa? Kira orang kata peratusan untuk menang tu tinggi untuk staff ada. Iyalah. Yang nak kena kat company balik. Aku geram dengan bos aku ni tau. Dah pertama bos yang Cina kan. Bos yang Cina kan toke kan Jepun. Lepas tu yang bawah-bawah kan Cina. Yang ni lah jenis buat lebih kurang tau. Depo sendiri yang buat hal. Depo sendiri buat hal. Lepas tu tak ada sale. Dia pun nak blame staff. Apalah bana depa. Macam aku tempat ada. Siapa ni? Dino pendek. Mau dapat Dino pendek siapa weh? Ainul. Dino pendek dah. Pendek dah. Pendek tak pendek? Ini bunyi ni. Didi Nadik Raya. Didi Dino Nadik Raya. Kau tak jumpa aku dia raya. Tak jumpa dia raya. Tak jumpa dia je dia raya. Masih. Sama. Tak tidur lagi ke? Ainul? Aku mengantuk dah ni. Siang? Apa? Weh, Dr. Leo ni siapa weh? Hang ke? Apa? Lius and Lia. Ni siapa? Dalam galeri punya family. Galeri punya family tak tahu? Dia share room. Tapi nama Lia tu. Nama dia. Nama perempuan tu nama Lia. Ni yang dia suruh join kampung nenek Kampung nenek. Kat mana galeri? Dalam galeri tu. Dalam galeri yang aku hantar gambar post selfie tadi tu. Ada dalam tu kan. Han tengoklah tu dia hantar room sharing. Ni Lia lain. Lia lain. Ya ada dua. Jom tidur. Pukul 3 dah. Esok tak puasa, tak apa. Esok raya. Siang? Yang? Tena tu. Siang? Weh, gift Obo dah kembali lah. Gift Obo. Macam-macam. Gift Obo dah kembali weh. Apa? Mana ada mau pay Bukan. Tak gila bangun tiba-tiba. Makan modal aku. Dia mesti check dulu. Dia tak bangun.
Mana apa-apa. Apa, Jangan, Bi? Mek. Jom lah tidur. Dah puas bercerita. Ha? Dah puas bercerita. Apa later? Dah puas. Dah, dia kata dah puas ke bercerita. Oh, dah. Dah puas dah. Main pun lain tau ni. Han. Oh, Han. Aku dengar korang borakkan dia macam baca buku cerita dekat aku. Nak tidur lah. Jom tidur. Esok awak dah kena bangun awal. Awak kena set up semua kan. Saya tak apa. Yang dulu yang di call Okey. Macam. Keluar. Saya part time. Yalah, awak kan part time dalam ni. Dalam nak pagi Bye no. Max. Bye May. Bye Lia. Weh, selamat Selamat raya Hari Lia. Raya. Bye DJ Bong. Selamat Hari Raya. Weh, sini lu, sini lah. Peluk. Weh. Haram, phone aku panas gila babi. Oh, panas kat meletup. Dino nak duduk raya. Ha? Nak duduk raya. Duit raya aku dah bagi dah tadi kan. Apa ni? Orang sport car lah. Amboi kau minta poker. Selamat Raya Lia. Selamat Hari Raya Dia bawa. May. Jangan melalut Minta dah. maaf tak kalau aku ada Dia terkacau cuti nak kan. dia tahu apa. Besok lah cuti kan. Oh, Esok aku pun cuti. minta maaf walaupun aku Cuti tahu aku per tak hari kan. salah. Aku 7 orang bulan baru masuk je. Nanti Wah, Kau jangan minta aku maaf pagi. dekat bot macam tu. Kau Kalau kena minta ikutkan nak maaf macam kat ni dah start je dah. Aku dah abang. Aku abang kat mereka kata raya Cina apa. Raya Cina dah lah kami cuti berapa hari lah. Raya Melayu tengok takkan nak dia orang cuti. sambung lagi ya. bercerita. Oh, Diorang syok lah macam tu. orang. Okay, weh. Cuti lah. Jumpa lagi. Baik, jumpa esok. Jumpa esok. Esok tak tahu masuk ke apa. Aku masuk lewat sikit kot. Sebab aku tak tahu busy ke dah esok. Okay, baik. Okay, weh. Jom. Okay. Nanti dia dah peluk. Okay. Pergi peluk bini hang tu. Pergi peluk bini hang. Mau nak tidur Bang. Oh, bang. Mana Okay, bang? Okay, bye, Max. man. Nanti minta maaf dekat Max macam Bang, tu. jom bang. Bang, gerak lu bang. Bang. May, jangan tidur, May. Ya ampun. Mana meh? Dia pergi Han. mana? Pun. Okay. Keluar, Weh, jangan duk pukul nyak weh. Saya kata leher raya, banyak atas kepala. Dah yang Cepat. Okay, gerak tu Selamat raya semua. Minta maaf kalau tak silap. Esok buat lagi. Esok minta buat maaf pula. Raya dah bulan. Okay. Aku pun nak gerak kan ni. Bye. Zam. Alah Zam. Siup. Dengar. Jom. Bang, jom. Bang, jumpa esok bang. Oh bang. Abang bong. Biar tak pergi cari Tom ah. Tom ni nak mampus lah ni. Tom ni selek. Awak jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Tom maki hang. Tom ni nak kena maki ni. Aku tengok dia tak online pun. Haram tu Tom ni. Mana dia Tom?
Sak. Oh, dia tak online lah weh. Okay lah weh. Jom awak. Kira 1, 2, 3. Zoom. Zoom tak dah. Zam. Ala Gazam.